Kalau semalam kita layan touring, hari ni kita nak layan skuter second hand ataupun skuter terpakai lah. Jadinya untuk motosikal yang terpakai macam biasalah, selalu Abang Kiro cakap, ada sikit gaji pun boleh beli, ada sikit gaji pun boleh beli. Tapi cuma berbeza dekat dia punya harga lah. Dekat dia punya harga bulanan kan memang ada beza sikit lah. Dia biasalah. Kalau hang tak ada sikit gaji, hang jangan duk belagak nak macam orang yang ada sikit gaji kan. Kalau kita ada markah 10, okey, orang yang ada sikit gaji mungkin markah dia 10. Hang tak ada sikit gaji, hang kurang satu dokumen, hang punya markah mungkin tinggal 8. Hang kena faham macam tu. Hang tak boleh nak macam aku nak beli tapi harga dia mahal daripada orang lain, tak boleh. Dia macam ni je. Ada abang kena tunjuk. Mahal ke, murah ke, berbaloi ke, tak berbaloi ke, hang nak ke, hang tak mau ke, hang buat pilihan. Hang tak payah duk komen dekat abang kira jual tak padan dengan harga lah, apa mahal sangat lah, apa ke, tak payah. Ajar aku tunjuk, aku bagi tahu, aku open. Harga pun selalu aku bagi tahu. Aku bukannya jenis orang yang macam nak tahu harga PM tepi, nak tahu harga PM tepi. Kadang-kadang orang yang macam hang ni abang, yang duk komen tak puas hati hang tu, hang sendiri yang tak ada dokumen yang lengkap, tapi hang yang rasa tak puas hati dengan orang yang jual. Orang yang macam hang ni lah yang menyusahkan orang ramai. Sebab apa? Bila orang macam hang ni wujud, hang suka duk komen mahal apalah macam-macam lah aku tengok. Walaupun bukan dekat aku, dekat orang lain pun apa komen lebih kurang aja kadang-kadang bahasa tu. Orang macam hang ni lah selalunya yang mewujudkan juru-jual yang jenis buat iklan nak tahu harga PM tepi. Sebab ada orang macam hang ni lah. Jadi orang macam hang ni sepatutnya tak perlu wujud pun dalam kehidupan kami ni. Sebagai jurujual ni senang kami nak buat jualan. Tunjuk motor, bagi tahu harga, kena dengan bajet, mai tengok condition pun semua okey, beli terus. Tak perlu nak susah-susah, PM tepi nak tengok harga saja. Jadi hari ni bagi nak tunjuk satu motor X-Max V1 punya tahun 2019. Motor ni condition 8/10 lah, 8/10 cun-cun Cina sajalah. Mileage dia baru ada 44,800 macam tu saja, lebih kurang. Odo dia terang sikit matahari, abang kita tak pernah nampak sangat. Okey, tapi jangan risaulah untuk motor ni. Kalau kita tengok luaran kosmetik dia, warna ni, cover set ni masih lagi cover set original. Owner lama dia gatai tangan duk pi tembak 2K. Jadi dia jadi shining sikit lah. Kalau ikutkan V1 ni warna biru, dia biru yang sebam tau, biru yang biru mati tu. Tapi disebabkan owner lama dia tembak 2K, dia nampak shining sikit lah. Tapi biasalah bila 2K kita tembak lambat sikit kan, dia akan jadi macam adalah sikit kesan-kesan kita kopek dia tu. Tapi tak ada masalah lah. Selalu untuk X-Max ni kebanyakan orang akan wrapping lah, ataupun dia tukar warna yang lagi cantik lah. Hal lain tak ada masalah apa, cuma windshield ni sahaja dia patah. Tadi Abang Kiro dah buka dah nak beli yang baru, tapi Abang Kiro rasa tak tahu nak beli warna apa. Jadi Abang Kiro tak beli lagi. Tak apalah, nanti kalau ada orang yang beli, Abang Kiro akan tanya, abang nak windshield ni warna apa? Abang nak warna biru ke, abang nak warna cerah ke, abang nak warna smoke ke, warna